Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kawan-kawan, pertama sekali terima kasih pada semua yang menyokong dalam apa juga bentuk sokongan. Kedua ialah saya ucap terima kasih kepada Tuan Peguam kita, Saudara Rafiq, yang hari ini ditemani dengan Saudara Peguam Hanif Hassan daripada Seremban. Apa yang berlaku hari ini ialah saya ditangkap dan saya kemudiannya didakwa dengan di bawah akta hasutan kerana tulisan saya berkenaan dengan mempertahankan adat dan undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Sembilan. Dalam undang-undang tubuh Kerajaan Negeri Sembilan sendiri memberi jaminan, memberi hak dan kuasa, khususnya dalam perkara 10 dan perkara 11 undang tubuh kerajaan negeri, bahawa kuasa memasyurkan yang di-Pertuan Besar dan menurunkan takhta yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan adalah kuasa 4 undang, not even DKU pun, bukan Dewan Keadilan Undang tetapi 4 undang, yang mana penurunan kuasa yang telah disabdakan oleh Yang Teramat Mulia Undang Berempat dengan disokong oleh 2 lagi anggota DKU, iaitu Datuk Syahbandar Sungai Ujong dan Tengku Besar Tampin. Maka saya menceritakan balik dan mempertahankan adat dalam isu ini. Ini kuasa mereka, dan saya mempertahankan Negeri Sembilan ni kena faham bahawa ia terbina dengan persekutuan gabungan negeri-negeri, dan masing-masing ada otonomi, ruang otonomi, bagaimana Rembau, bagaimana Sungai Ujong, Jelebu, Johor, dan ini dibuktikan dengan berdasarkan perundangan hari ini. Ketua agama di Rembau ialah Undang Rembau, maka Undang Rembau boleh dan mempunyai kuasa bersabda dalam isu agama, adat istiadat, urusan orang Melayu di Rembau. Dia raja di Rembau. Begitu juga Jelebu, begitu juga Johor, begitu juga Sungai Ujong. Dan kedua buktinya ialah 1946 dalam perjanjian Malayan Union, bagaimana antara sebab Malayan Union ditolak adalah kesalahan teknikal apabila Sir McMichael ambil tanda tangan semua Raja Melayu tanpa tanda tangan undang yang berempat, maka Malayan Union, perjanjian itu tidak sah dan tak laku dari segi teknikalnya. Perjanjian kemerdekaan 1957 Persekutuan Tanah Melayu hanya sah apabila 9 Raja Melayu dan 4 undang tanda tangan. Okey, ini semua kena faham. Tetapi apabila saya bercakap dan mempertahankan perkara ini, tiba-tiba saya dituduh dengan akta hasutan. Beberapa perkara. Pertama, Anwar Ibrahim dan kerajaan ni gila. Dia lawan, antara sebab naik ialah kerana orang percaya dia lawan akta hasutan. Tahun ini merupakan tahun ketiga dia jadi Perdana Menteri. Tahun ini buat sekian banyak tahun dan penggal kedua di mana Pakatan Harapan dapat kuasa. Tetapi bilangan di bawah Pakatan Harapan, bila Pakatan Harapan dapat kuasa 2018, beberapa pemimpin-pemimpin besar Pakatan Harapan digugurkan pertuduhan akta hasutan. Kononnya kerana semangat akta hasutan sudah tidak relevan, digunakan atas elemen-elemen politik, dan gugur pertuduhan tersebut dengan janji mereka nak memasuk akta hasutan. Tapi hari ini terbukti 22 tahun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, dan bilangan beberapa tahun mereka ini menjadi Perdana Menteri termasuk Anwar Ibrahim, bilangan tindakan akta hasut menggunakan akta hasutan jauh lebih tinggi daripada Dr. Mahathir. Maknanya kalau dulu Dr. Mahathir ni Anwar dan pasukannya gelar Maha Fir'aun, termasuklah dengan saya sendiri gelar Dr. Mahathir Maha Fir'aun, maka Anwar ni apa? Maha Dajjal, kan? Dan ini satu benda lah yang akta hasutan. Kedua, nampak sangat ini merupakan bukan saya campur tangan, tetapi mereka campur tangan.
Anwar Ibrahim jelas melakukan kesalahan jenayah bila Anwar pula keluar sokong pula yang bekas yang di-Pertuan Besar yang ke-11. Dia kata ini masih diiktiraf. Itu sendiri sudah melanggar perlembagaan. Kalau tak salah saya, angkanya perkara ke-73 di mana pusat campur tangan urusan kerajaan negeri salah. Mana polis, mana semua mereka yang mempunyai faham dengan undang-undang ni. Patutnya Anwar sudah ditahan. Dan Anwar yang didakwa kerana melanggar perlembagaan negara. Dalam perkara ini juga, saya salah kerana saya mempertahankan adat. Bagaimana dengan manusia yang dibayar gaji oleh Menteri Besar Negeri Sembilan yang mengangkat pengerusi DAP sebagai undang yang kelima dalam majlis rasmi depan Anwar Ibrahim, depan pemimpin besar, depan menteri. Sampai hari ini bulu roma pun tak terusik. Bagaimana dengan orang yang maki hamun undang berempat, iaitu raja berdaulat di luar masing-masing, tak terusik kan? Jadi saya nampak ini merupakan satu agenda Malaysia nak capai cita-cita untuk memansuhkan raja-raja Melayu. Di mana cita-cita mereka ialah untuk memansuhkan Islam sebagai agama persekutuan, untuk menuju negara sekular sepenuhnya seperti yang mereka tulis, dan untuk memansuhkan yang dia gelar bahawa Bumi Putera ni adalah penindasan, di mana Bumi Putera ini dasar apartheid. Dia nak mansuhkan Bumi Putera, tapi benda ini hanya boleh terlaksana jika payung kepada ini, iaitu Raja-Raja Melayu termansuh. Dalam Raja-Raja Melayu, contohnya di banyak tempat, kamu kena berurusan dengan satu keluarga atau satu institusi ataupun satu orang sahaja untuk pemansuhan. Tapi the most complicated sistem pertahanan Raja Melayu ialah di Negeri Sembilan. Dan ini adalah telapak yang di-Pertuan Agong yang pertama. Kerana itu, ini adalah isu yang sangat penting untuk kita pertahankan. Jadi apa yang berlaku ialah saya mempertahankan dan saya salah. Hari ini juga berlaku pemasyuran kononnya nak lantik undang apa semua kan. Ini dah berceramuk. Dia nak wujudkan chaos dalam sistem adat, dalam sistem pemerintahan. Dan ini sebenarnya satu kesalahan. Hari ini saya ditahan, diberi jaminan polis dan kemudian dibawa ke mahkamah dan didakwa kerana kesalahan mempertahankan sistem adat orang Melayu, Akta Hasutan. DPP minta tadi 10,000, tapi Alhamdulillah Saudara Rafiq mempertahankan dan akhirnya saya dibebaskan dengan jaminan RM5,000. Pertama. Kedua, juga penting, mereka minta gag order. Cikgu Bat tak boleh lagi pertahankan sistem pemerintahan adat Negeri Sembilan. Itu yang mereka minta. Tapi Alhamdulillah Mahkamah bertindak adil hari ini. Saudara Rafiq bertindak sangat baik dalam mahkamah dengan mengemukakan beberapa hujahan-hujahan penting, dan mahkamah tidak membenarkan gag order tersebut. InsyaAllah saya untuk mempertahankan kebenaran di Malaysia pada hari ini memang susah. Kamu akan ditekan, kamu akan dihukum. Tapi kalau kamu bersekongkol dengan pemerintah, dengan rejim, itu sangat mudah kan? Saya dalam masa terdekat, hari ini juga tadi saya ditemui oleh seorang pegawai kerajaan. Ditemui oleh seorang pegawai kerajaan Negeri Sembilan. Dia telah menyerahkan a set of document di mana duit zakat kerajaan Negeri Sembilan telah dikeluarkan berjuta jumlahnya. Tadi saya tengok dekat 9 juta seimbas je baru keluar mahkamah tadi. 9 juta di mana telah diperolehi oleh sebuah syarikat milik keluarga yang ada kaitan dalam krisis ini. Dan insya-Allah dalam masa terdekat saya nak buat beberapa kajian lagi, kita akan dedahkan. Dan saya percaya ini antara benda yang tak puas hati yang Datuk-Datuk Undang lawan kan. Isu penyelewengan, isu adat, dan benda ni sangat besar. Dan bagi saya, bagi mereka yang berada di luar sana, kena sedar, duduk diam
atau hilang segalanya, dengan terus hilang segalanya, atau bangkit lawan. Mungkin susah seketika, tapi masa depan yang cerah untuk Malaysia masih ada. Jangan diam, terus bercakap. Cikgu Bat dah berpuluh kali ditangkap, masih gemuk sehat lagi. Jangan takut, kita lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.